Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimul azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu di pagi hari ini agar diperelokkan agama yang menjadi penggantungan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Kami juga memohon kepadamu ya Allah agar diperbaiki diri antara kami, jinakkanlah antara hati-hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkanlah kami dari segala unsur-unsur kegelapan, dan dorongkanlah kami kepada jalan lurus yang terang benderang. Ya Allah ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah dengan rasa rendah diri, memohon perlindungan darimu dari sifat lemah dan malas, dari sifat kerdil dan inferiority, dari sifat alfa dan putus asa, dari sifat penakut, kerdil dan terpencil, dari sifat kikir dan bakhil, dari sifat sombong dan bangga diri, dari segala sifat-sifat keji yang engkau tidak redai, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang zahir maupun yang batin. Dan sebaliknya ya Allah, engkau satukanlah hati kami, engkau kukuhkanlah perpaduan dan semangat berpasukan kami, engkau pereratkanlah silaturahim kami, engkau bersihkanlah hati nurani kami, engkau tambahkanlah ilmu dan pengetahuan kami, engkau bukakanlah minda hati dan daya fikir kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti kepadamu ya Allah, dengan ikhlas, jujur, bersih, cekap dan amanah, kepada anak-anak bangsa, masyarakat dan persatuan kami, bagi merealisasikan perjuangan warga pendidik dan memertabatkan persatuan ibu bapa dan guru di bumi bertuah ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar
وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi. Yang saya muliakan pengacara majlis Encik Idris bin Hussein dan Puan Hajah Fatimah binti Ghaffar. Yang dihormati tetamu kita pada pagi ini yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berusaha Encik Muhammad Yassin bin Yunus, Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berusaha Datuk Haji Kusani bin Hasbullah, Setiausaha Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. Yang berhormat Senator Haji Samsiah binti Samsudin. Yang berbahagia Datuk Haji Dr. Jamil bin Mukmin, Timbalan Pengurusi Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, merangkap Timbalan Presiden Majlis Permufakatan Ibu Bapa Nasional. Jemputan-jemputan terhormat, datuk-datuk, pengetua-pengetua, guru-guru besar, pengurusi-pengurusi PIBG, seterusnya pegawai-pegawai dari Jabatan Pengamatan Pendidikan, ahli-ahli jabatan kuasa Persatuan Bekas Pegawai Pendidikan Daerah Seremban, dan ahli-ahli jabatan kuasa member pendidikan, member Permufakatan Ibu Bapa Nasional Peringkat Negeri Sembilan, seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya, sama-samalah kita mengucap syukur kehadrat Ilahi. Pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk menjayakan satu majlis, iaitu Majlis Anugerah PIBG Terbaik Negeri Sembilan, dan juga pelancaran buku, sebuah buku PIBG bertajuk PIBG Pemangkin Kecemerlangan Sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, di atas usaha Persatuan Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Daerah Seremban dan member Permufakatan Ibu Bapa Nasional Peringkat Negeri Sembilan, kami dapat menganjurkan satu pertandingan Anugerah PIBG Terbaik Negeri Sembilan. Ini adalah satu anugerah yang julung kali yang kami adakan khususnya untuk memberi penghormatan kepada PIBG di sekolah-sekolah yang selama ini begitu banyak menyumbang kepada kemajuan pendidikan di sekolah. Kita tidak nampak peranan PIBG ini sebagai satu badan penyokong di sebalik kejayaan yang dicapai oleh sekolah-sekolah selama ini. Dan inilah penghormatan yang kami dapat berikan. Dan kami di dalam bidang pendidikan yang telah bersara dalam bidang pendidikan rasa terpanggil untuk memberi penghormatan kepada mereka itu. Alhamdulillah, melalui pertandingan yang kami adakan ini, banyak PIBG dapat belajar di antara satu sama lain. Walaupun sambutan PIBG tidak begitu menggalakkan yang menyertai pertandingan ini, namun kami berpuas hati. PIBG sekurang-kurangnya sedar bahawa usaha mereka ada pihak-pihak yang memberi perhatian. Usaha mereka ada pihak-pihak yang beri penghormatan. Dan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, jikalau ada lagi sumbangan-sumbangan derma dan ada pihak-pihak yang sanggup memberi sokongan, insya-Allah kami akan memberikan lagi penganugerahan serupa ini pada masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, sokongan ini juga kami di dalam sebagai bekas pegawai-pegawai yang berkhidmat dalam bidang pendidikan rasa terpanggil untuk menyumbang sesuatu. Dan itulah kami mengusahakan satu penulisan buku yang bertajuk PIBG Pemangkin Kecemerlangan Sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya usaha menerbitkan buku ini bukanlah mudah. Kami telah menganjurkan 2 kali seminar dan saya rasa ramai PIBG di sini yang hadir di dalam seminar tersebut, iaitu pertamanya seminar memperkasa sasiah remaja sekolah-sekolah Negeri Sembilan, dan keduanya seminar pembestarian PIBG sekolah-sekolah Negeri Sembilan yang kami adakan pada tahun lepas. Hasil daripada kedua-dua seminar ini,
kami mendapat idea untuk mengumpulkan hasil kerja tersebut untuk dijadikan satu buku dan disumbangkan semula kepada PIBG. Dan inilah dia pada hari ini dengan pertolongan rakan-rakan yang lain, penulis-penulis profesional dari universiti dan juga dengan bantuan daripada yang berbahagia Datuk Jamil daripada Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia dan rakan-rakan mereka, rakan-rakan beliau di sana, maka akhirnya lahirlah buku tersebut yang mengandungi 15 tajuk dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dapat memiliki buku tersebut selepas pelancaran oleh Yang Amat Berhormat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami amat berharap buku ini akan menjadi pemangkin, akan menjadi satu petunjuk, satu panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pengurusi-pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa PIBG di sekolah, dan juga ibu bapa, ahli-ahli masyarakat yang rata-rata semuanya bertanggungjawab dalam PIBG, ada tanggungjawab di dalam PIBG untuk membaca buku ini. Dan jadikanlah buku ini sumber rujukan dan kemudian kita sama-sama mencari idea, mengemling idea di sekolah-sekolah untuk memajukan PIBG masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah yang berjaya mendapat hadiah yang kita pilih di dalam pertandingan PIBG Terbaik Negeri Sembilan. Dan kepada sekolah-sekolah yang menyertai itu kami mengucapkan ribuan terima kasih, dan kepada berjaya diucapkan tahniah, dan kepada yang kurang berjaya dia berharap akan berusaha lagi dan insya-Allah boleh sertai pertandingan ini jika diadakan pada tahun-tahun yang hadapan, tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita sama-sama belajar melalui pertandingan ini dan sama-sama berusaha untuk memperbaiki pengurusan PIBG kita di sekolah-sekolah. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak. Pertamanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita yang memberi sumbangan untuk jamuan kita pada pagi ini. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Melaka di bawah pimpinan yang berbahagia Datuk Jamil yang telah berbanyak mensokongan. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penderma, khususnya daripada pihak Memos Smart Computing Sdn Bhd, kepada CEO Binary College yang memberikan hadiah berupa trofi untuk para pemenang, dan juga kepada pihak Nestle dan banyak pihak lagi yang mengulurkan derma untuk memberi sumbangan menjayakan majlis ini. Akhir sekali saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengarah pelajaran Negeri Sembilan selaku pengurusi jawatan kuasa pemilih PIBG Terbaik Negeri Sembilan, dan juga kepada semua pihak, pengetua, guru besar, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Daerah dan seterusnya, ahli-ahli jawatan kuasa yang turut membantu menjayakan majlis kita pada pagi ini. Jadi saya sebagai pengurusi pengelola mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap kami dalam mengelolakan majlis yang tidak seperti ini. Dan tidak lupa juga kita sumbangkan banyak terima kasih kepada pihak media yang terus membuat liputan ini. Saya rasa selepas ini pun mungkin ada liputan. Jadi dengan itu ucapan ringkas saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat Senata Datuk Haji Samsiah, Ahli Dewan Negara, yang berusaha Datuk Haji Husaini bin Abdullah, pemangku pengurusi Suruhanjaya Pelajaran Malaysia, yang berbahagia Datuk Jamil Mukmin, Timbalan Pengurusi Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, yang berusaha Encik Muhammad Yassin bin Muhammad Yunus, pengarah pelajaran Negeri Sembilan, dan seluruh warga pendidikan Negeri Sembilan, yang bahagia Yang Mulia Tengku Idris Tengku Hadi, yang di-Pertua Majlis Perbandaran Port Dickson, bahagia Datuk Haji Sudin Kamari, pengurusi Satuan Bekas
Pendidikan Daerah Seremban. Yang berbahagia Dr. Haji Mahdi Abdul Wahab, Pengerusi Bersama Majlis Anugerah PIBG dan terbaik dan pelancaran buku pada hari ini, pengutua-pengutua, guru besar, pengurusi-pengurusi PIBG dan wakil-wakil sekolah-sekolah Negeri Sembilan, tuan-tuan dan puan-puan, ketua-ketua jabatan peringkat persekutuan dan daerah dan negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kerana menjemput saya datang ke majlis tuan-tuan pada pagi ini dalam usaha untuk mempertingkatkan lagi kerjasama dan juga keberkesanan peranan PIBG di dalam membantu kerajaan untuk memberikan segala sokongan dan juga bantuan demi untuk mempertingkatkan mutu pelajaran pendidikan di negara kita. Dan saya berharap dengan adanya acara dan program seperti ini akan memberikan lebih banyak lagi peluang ataupun memberikan banyakkan galakan kepada PIBG untuk terus memberikan khidmat yang terbaik demi untuk masa depan anak bangsa kita. PIBG ni tuan-tuan puan sekalian mula dah dekat 40 lebih tahun. Saya ingat saya lah tahun 70, awal 70-an, 73 Yasin ya. Tahun 73 agaknya kalau saya tak silap. Selepas dibuat Akta Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru, maka diwujudkan PIBG di seluruh negara pada tahun 73 if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Tahun 73 maka wujud PIBG, maka 45 tahun dah, lebih kurang 45 tahun, 40 over years. PIBG ini ditubuhkan untuk membantu pihak sekolah, membantu kerajaan untuk sama-sama mengurus dan juga memberikan apa jua bentuk bantuan dalam kita menguruskan perjalanan sekolah demi untuk memerhatikan dan juga memberikan segala bantuan untuk memastikan sekolah-sekolah, terutamanya pelajar-pelajar dapat menumpukan segala perkembangan pelajaran mereka di sekolah-sekolah. Zaman sekarang berubah. Kalau dulu kita tak ada PIBG, zaman saya sekolah dulu tak ada PIBG. Jadi peranan PIBG amat diadu-adukan, peranan PIBG amat digalakkan. Maka PIBG merupakan salah satu komponen dari komponen sekolah. PIBG, pengurusi-pengurusi PIBG dan juga anggota jawatankuasa PIBG tidak harus memandang bahawa peranan mereka tidak penting, tidak harus memandangkan peranan mereka tidak digalakkan. Bahkan peranan PIBG adalah amat diharapkan, dan sesetengah sekolah di mana PIBG memainkan peranan yang baik di dalam membantu sekolah-sekolah, didapati sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah-sekolah yang baik dari segi mutu perkhidmatan mereka. Maka saya berharap di Negeri Sembilan ini supaya tuan-tuan dan puan sekalian, anggota PIBG, pengurusi-pengurusi PIBG yang hadir pada hari ini, mari sama-sama mainkan peranan yang terbaik mungkin demi untuk kita memperlihatkan mutu pelajaran di Negeri Sembilan yang meningkat. Saya dan rakan-rakan dalam pentadbiran Negeri Sembilan ingin melihat bahawa Negeri Sembilan ini mencapai sesuatu kedudukan yang baik dalam segi akademik. Maka sebab itulah kita telah meletakkan satu KPI ataupun meletakkan matlamat bagi sekolah-sekolah di Negeri Sembilan. Kita baru meletakkan matlamat untuk sekolah-sekolah rendah UPSR dan juga keputusan PMR. Kita jauh ketinggalan. Maka saya merasakan sesuatu perlu kita buat, dan saya juga merupakan ahli exco pelajaran, bukan sebab saya nak banyak tugas, tetapi walaupun banyak tugas tetapi saya nak memastikan dan saya nak memberikan satu message ataupun satu signal kepada publik bahawa kita Kerajaan Negeri Sembilan amat mementingkan pelajaran. Itu sebabnya saya mengambil portfolio pelajaran ini
dan saya telah duduk dengan rakan-rakan di Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan telah meletakkan matlamat bahawa kita di Negeri Sembilan mesti sekurang-kurangnya UPSR dan juga PMR di peringkat nasional mesti menuduk ke tempat ketiga teratas. Alhamdulillah, tahun 2005 keputusan UPSR PMR tidak menggalakkan tempat ke-7, tempat ke-6. Tetapi 2006 dengan usaha-usaha dan juga dengan beberapa tindakan-tindakan positif yang dibuat oleh pihak Jabatan Pelajaran, dibuat oleh sekolah-sekolah, termasuk juga bantuan PIBG, tahun 2006 kita telah dapat mencapai kedudukan yang baik di peringkat nasional. UPSR daripada tempat ke-7 telah menduduki tempat ke-4 dan PMR daripada tempat yang belakang juga telah menduduki tempat ke-4 di peringkat nasional. Tahniah saya ucapkan. Walaupun ia tidak dapat mencapai sasaran yang saya letakkan, tetapi at least you are catching up very fast. Dan sekarang saya telah mula cuba untuk meletakkan sasaran untuk SPM dan juga STPM. Susah ke tak susah, hidup ni mana ada senang ke sini. Susah tak susah, kita buatlah. Tapi kita mesti cuba untuk meletakkan sasaran kita. Kalau tak dapat 100%, mencapai sasaran, dapat 70% pun Alhamdulillah. 60% pun dah bagus, 70%. Tapi kalau boleh 100%. Tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh mencapai kedudukan yang baik di peringkat nasional. Sebab Negeri Sembilan, kita tidak ada sekolah yang berstatus pendalaman. Tidak ada sekolah di Negeri Sembilan, cuma ada yang berstatus luar bandar. Jadi tidak ada sebab. Saya memperhatikan tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh mengatasi negeri-negeri yang masih ada sekolah berstatus pendalaman. Memang sukar untuk mendapat tempat yang baik, tetapi inilah matlamat yang telah kita bagi. Dan syukur Alhamdulillah, Jabatan Pelajaran telah pun menyahut cabaran yang saya lontarkan. Guru-guru, guru besar-guru besar, pengetua-pengetua telah bertungkus lumus untuk mencapai sasaran. Ini satu perkembangan gelombang yang baik. Jadi saya berharap supaya SPM, STPM kita buat. Kita boleh buat. Jangan kata kita tak boleh buat. Bila kita dah buat begitu, maka kita sedar kita telah pun buat pembedahan, postmortem. Mengapa UPSR selama ini, mengapa PMR selama ini kita tak dapat mendapat kedudukan yang baik. Salah satu sebab mengapa, antara sebab-sebab yang mengapa kita jatuh markah keseluruhan kita adalah salah satu yang pentingnya sekali lah pencapaian bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa lain. Dan saya minta maaf cakap, jika saya selalu cakap, saya terang-terang cakap, saya tak simpan apa-apa. Pencapaian peratusan yang tinggi diturunkan juga adalah disebabkan oleh pencapaian di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil di daerah-daerah. Daerah yang menghudumkan keputusan keseluruhan di Negeri Sembilan adalah daerah Jempol. So kita tahu dah apa sakit kita. So kita dah tahu. So bila kita dah tahu apa sakit kita, baru kita boleh makan ubat. Kita doktor, kita mesti belah orang. Kita tahu orang sakit apa. Jangan orang sakit kepala bagi sakit lutut. Mulai tahun 2005 kita buat satu skim di mana kita panggil PIES program, di mana guru-guru kita ajar dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang bila kita lalu, kadang-kadang bila dengar cikgu mengajar bahasa Inggeris, kadang-kadang kita pun sogan. Jadi kita ajar guru-guru dia macam mana nak mengajar dalam bahasa Inggeris. Dan guru-guru ini boleh mengajar murid-murid dia. Kita telah buat 2 pilot project di Negeri Sembilan. Satu di kawasan Dun Rantau, Dun Saya, dan satu di kawasan Dun Seri Menanti. Alhamdulillah, guru-guru yang diajar di kawasan rantau begitu bersemangat sekali dan mereka balik mengajar anak murid mereka. Ternyata sekali keputusan UPSR di kawasan Dun Rantau meningkat keputusan bahasa Inggeris dia daripada cuma 60 lebih peratus kepada lebih 80%, 85% pencapaian dia. This is very good. Tahun 2006. Di Seri Menanti pun sama. Maka tahun ini dah terlewat, saya nak buat tahun depan, saya nak buat pula program ini untuk seluruh kawasan Jempol. Saya nak minta supaya guru-guru dia mengajar, diajarkan dan mereka akan memberikan segala pengalaman dan ilmu mereka kepada murid-murid.
Dan saya juga telah menasihati sekolah-sekolah Tamil yang banyak berselerak jenis kebangsaan Tamil ini, banyak berselerak di seluruh Negeri Sembilan, kumpul-kumpul kalalah di Jempol sahaja lebih kurang 15 biji sekolah ini yang berselerak di seluruh daerah. Ada yang muridnya 15 orang, ada yang muridnya 30 lebih orang, ada yang muridnya tak sampai 100 orang. Kita lupakanlah kita punya, we have to swallow our pride, forget our ego. Yang pentingnya anak-anak kita, yang pentingnya ni budak-budak ni nanti yang akan menjadi warga, yang akan menjadi pelapis kepada pemimpin masa depan. Ego kita akan kita bawa mati, kita punya pride akan kita bawa mati. Begitu saja dia tidak akan mendatangkan apa-apa faedah. Tetapi demi bangsa, demi masa depan negara, saya cuba untuk menasihati supaya kumpulkan, jadikan sekolah ini sekolah-sekolah yang besar-besar. Daripada 12, jadikan 5 ke 6 biji. Mana mungkin kerajaan nak menghantar sekolah yang kurang murid, lengkap dengan guru-guru yang ada guru bahasa Inggeris, guru matematik, guru sains dan guru apa. Tak ada, kita tak mampu. Kerana sekolah tersebut sekolah kurang murid. Maka kumpul-kumpulkan. Betul kita akan menghadapi masalah transport ataupun masalah pengangkutan. Tetapi ini boleh kita gundik-gundikkan. Yang pentingnya ialah kita mau memastikan supaya masa depan anak-anak ini terjamin. Masa depan anak-anak ini akan dapat terus kita jadikan sebagai aset ataupun harta kepada negara kita. These are the people that going to be the asset to our country. Kalau tidak, nanti kita akan ada aset yang tidak sepenuhnya aset, ataupun aset akan menjadi liabilities kepada negara kita. Pada tahun 2006, untuk pengetahuan tuan-tuan puan sekalian, kita punyai masalah. Banyak murid-murid yang tak boleh membaca. Saya pergi sekolah menengah tinggi, PIBG mesyuarat, saya tengokkan banyak yang gagal. Saya tanya kepada PIBG sekolah tersebut, mengapa ini terjadi. The feeder school yang tidak melatkan peranan. Sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah jenis kebangsaan yang menghantar murid-murid ke sekolah tersebut mempunyai masalah. Ini masalah negara. Kita tidak mampu lagi ada anak-anak pelajar-pelajar yang tak boleh membaca masuk sekolah menengah. Kalau ini terjadi, kita akan mempunyai masalah besar. Dan masalah-masalah disiplin amat mengecewakan sekali. Pada tahun 2006, kita ada 1044 orang murid-murid dibuang sekolah kerana jenayah yang diambil oleh polis. Ini jenayah yang direportkan dan juga diambil tindakan oleh pihak polis dan mereka dibuang sekolah. 1044 orang dibuang sekolah. 400 orang saja yang merayu untuk masuk semula ke dalam sistem kita. Yang lainnya 600 orang, ke mana mereka pergi? Mereka tak masuk sekolah, mereka terus di luar, di dalam sistem masyarakat. Inilah yang akan merunsing kita, inilah yang amat merisaukan kita, kerana ini adalah merupakan masalah sosial, masalah masyarakat. Mereka akan masuk ke dalam sistem masyarakat, mereka drop out ataupun mereka yang tercicir, mereka ini akan terus langsung tidak mengikuti sistem pelajaran dan mereka akhirnya akan mendatangkan bagai-bagai masalah kepada negara. Saya berharap supaya ini dapat kita tengokkan betul-betul. PIBG tengok betul-betul. PIBG dan guru-guru sekolah-sekolah tengok betul-betul. Itu sebabnya saya dah bincang dalam Jawatankuasa Tindakan Pelajaran. Mula-mula kita cadangkan supaya diadakan sekolah khas macam sekolah Henry Geni. Tetapi disebabkan oleh Akta Pelajaran kita tak boleh buat. Kita ubah sedikit, kita jadikan satu sistem yang apa kita panggil sistem emas. Sistem emas ni, tuan-tuan baca soal agak 2-3 lepas kita bincang pasal sistem emas. Emas ni short form ataupun ringkasan kepada engkau ada masih yang sayang. Emas. Sebab bagi saya, we cannot discount these people. Kita jangan discountkan budak-budak yang punya masalah. Kadang-kadang mereka yang hyper, budak-budak yang hyper ni kadang-kadang, dan guru-gurunya pun hyper. Hyper and hyper will be a big explosive. You can create a big explosive. Hyper plus is going to be problem to school. Tapi kita jangan ambil masalah ni kadang senang buang sekolah. Jadi kita nak buat, kita nak pungut ni sekolah-sekolah ni. Kerana ini merupakan anak-anak, ada anak-anak yang kadang-kadang yang lambat
kadang-kadang dia punya development stage dia lambat. Jangan kita discountkan mereka ni. Kita nak buat sistem emas di mana kita nak buat ada di sekolah kebangsaan Rembau, sekolah bangunan yang lama tu tak pakai, kita nak pakai supaya kita adakan seminar ataupun kursus selama seminggu. Mereka yang punya masalah ini akan kita bawa 1 minggu ke sekolah tersebut dan kita akan tanamkan semangat supaya mereka cintakan negara, cintakan ibu bapa, cintakan pelajaran. Saya membaca laporan-laporan mereka murid-murid ini tidak dipanggil murid-murid masalah ke apa, dipanggil murid berisiko. This is the terminology used by the school, murid yang berisiko. Murid yang berisiko dihantar daripada Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. Mereka banyak menghantar di Pulapah. Sebab di Pulapah tu ada siap dia punya guru ataupun pegawai-pegawai yang bagus dalam sistem ataupun counselling. Hantar dan saya dapat laporan. Itu sebabnya saya sebut dalam mesyuarat itu, kita tak banyak hantar ke Pulapah. Orang luar hantar banyak ke Pulapah. Pusat latihan polis hutan dulu lah, pusat latihan polis di Bahau. Dia di Bahau. Banyak dihantar oleh jabatan-jabatan daripada luar Negeri Sembilan. Kita biasalah di kampung, kalau ada dukun ke kampung sebelah rumah pun kita tak tahu, orang luar tahu. Kita pakai dukun daripada luar pula. Kita pulihlah cari-cari berubek, tapi orang datang berubek kat kampung kita pun tak tahu. Orang hantar dekat Pelapah dan saya dapat laporan. Ada murid-murid yang berisiko ini yang mula-mula langsung tak nak datang, bermasalah. Tetapi selepas 10 hari duduk di sana, berkaunseling di sana, sampai hari ke-10 tak nak balik. Dia tak nak balik, dia refuse to go back. Dia kata, saya tak nak balik, saya nak duduk sini lah. Dia nak duduk situ. Apa sebab? Dia kata kalau balik pun bukan ada siapa yang nak tengokkan dia. Makan minum terbiar. Tak ada siapa yang nak jaga. Mak bapak sibuk cari duit, mak pun sibuk nak kerja. Balik pun bukan ada makanan. Dia kata balik kena buat sendiri. Duduk di Pulapah 10 hari, semua siap, makan siap, apa semua siap. Dia tak mau balik. Mula-mula inilah yang berisiko tinggi. Dan mereka cemerlang dan kita buat track. Kita minta supaya dia punya development selepas dia hantar berkursus tersebut, dia hantar kepada pihak polis. Dan mereka merupakan murid yang selepas berkursus ini merupakan murid yang cemerlang, murid yang berubah dan murid yang jadi bagus sudahnya. Jadi kita jangan, apa yang saya nak katakan tadi, kita jangan cepat nak hapus kira budak-budak macam ni, atau we don't have to. Dalam accounting, I'm very much do not write off these people. Kadang-kadang I'm trained that way. Jangan hapus kira budak-budak ni. Don't write them off. Tak mau. Boleh jadi dia orang lambat. Dia ada stage dia. Kadang-kadang budak perempuan, anak perempuan dengan anak lelaki lambat. Lelaki ni lambat, maturity stage dia lambat. Perempuan ni cepat maju dia. Jadi kita sebagai guru pula, sebagai pihak sekolah, jangan kita membuat andaian-andaian yang kadang-kadang boleh merosakkan masa depan. Contoh saya sendirilah, saya hampir berhenti sekolah Form 6. Bukannya hampir berhenti sekolah sebab saya selalu datang lambat. Daripada Gantau naik bas, bas kadang-kadang tunggu penuh. Tak penuh dia tak nak jalan. It's not my problem. Dia tunggu penuh. Walaupun keluar 5.45 pagi keluar, dia tunggu penuh. Dah penuh kan, tunggu pula ada kadang-kadang kawan lambat pada Linsum lah. Dah penuh, jalan sampai Seremban, bas dan Seremban. Masa tu bas Lim, bas biskut yang ada muncung pun macam tu je. Kadang-kadang rusak, kena tolak pula ke ramai, baru dia jalan. Sampai sekolah memang kena tangkap, lambat datang. So walaupun saya susah, saya miskin, tapi saya juga ada harga diri. Saya kata saya nak berhentilah. Tapi berpakatlah dengan guru. Ini peranan guru. Berpakat guru, Cikgu Sulaiman, Cikgu Ramlan. Tak apa, kau datang lambat tak apa, sebab kau dibagi kelulusan. This is how important is cikgu punya peranan. Kau datang lambat tak apalah, kita bagi. Macam nak suruh duduk hostel, mana mampu nak bayar duit hostel?
Saya bayar duit tambang bas pun tak bayar. Datuk Sunram masa tu jadi inspektor bas. Saya tak pernah bayar pun, dia bagi naik free. Dia tahu sebab susah. Takkan nak duduk hostel sebab petang kan nak tolong umat, pergi tu pergi ni. Jadi kalau tidak ada peranan yang dimain oleh guru dulu, ini dua guru ni, saya dah lama berhenti dah. Sebab saya kata saya tak tahan. Sebab selalu ditangkap, selalu dibawa. Masa tu Cikgu Zakaria jadi guru besar kan juga. Tak tahu di mana sekarang. But very understanding, we have a very understanding teachers ataupun guru. Yang guru yang memahami keadaan murid-murid. Guru yang memahami masalah dan juga jiwa murid-murid. Jadi kalau kita dapat selami jiwa mereka, kalau kita dapat selami masalah mereka, kita boleh menyelesaikan masalah dia orang. Kita boleh selesaikan apa jua masalah. Jangan kita cepat nak hapus kira dia orang. Ni budak ni masalah ni. Nak lalu depan dia pun melintih pula dia jauh. Jangan macam tu. Jadi peranan guru, peranan PIBG amat penting. PIBG pula mesti bersama-sama dengan sekolah. Kita ni tuan-tuan puan sekalian, kita ni melabur untuk masa depan. Murid-murid sekolah ni saya selalu cakap ialah pelaburan jangka panjang kita. Kita melabur untuk masa depan. Murid-murid yang ada di Jahanam sekarang ni 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, ada mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin. Ada di atas bahu mereka pula nak kita letakkan tanggungjawab yang terpikul di atas bahu kita sekarang. Jadi mereka ini mesti kita siapkan sama-samalah, guru besar ataupun pengetua PIBG ni sama-sama mainkan peranan agar kita dapat menilai keadaan-keadaan tertentu. Dan jangan biarkan keadaan-keadaan langsung tidak terkawal. Di sekolah-sekolah, saya minta dengan Cik Yasin itu supaya ada masalah-masalah laporkan secepat mungkin. Kita jangan biarkan. Jangan pula ada nasihat saya, ada PIBG dan sekolah tidak boleh bekerjasama. This is too much. Saya juga dapat laporan ada PIBG yang nak ambil alih sekolah. Tuan-tuan jangan buat kerja ni. Sekolah biar dia guru besar dengan prinsipal ataupun pengetua yang jalankan. Jangan sekali-sekali ingatkan, oh dan Taira, kau tahu apa? Dia dah lama makan geram, dia dah pencen, dia dah lama guru besar makin. Biar dia jalankan. Jangan. Biar sekolah jalankan pentadbiran sekolah. Kita cuma menyokong dan juga memberi pandangan-pandangan dan juga kita memberikan segala cadangan-cadangan yang terbaik untuk sekolah. Jangan ada saya baca macam-macam. Sebab saya baca tiap-tiap surat, tuan-tuan. Tiap-tiap surat di atas table saya baca. Sampai pukul 3 pagi pun saya baca. Itu sebab saya tahu apa yang berlaku. Surat tak bernama, surat tak bertanda tangan, surat tak bertarikh, saya baca. At least untuk saya punya pengetahuan. Ada persatuan ibu bapa yang mengganggu gugat pula perjalanan sekolah. Ini jangan sekali-kali berlaku. Saya nasihatkan supaya PIBG berperanan sebagai supporting role. Support sekolah. Berikan pandangan dan sekolah-sekolah nak buat apa, support. Co-curriculum nak buat support, macam-macam. Buat hari sukan support. Kerana kadang-kadang guru-guru ada kekangan kita PIBG, kita boleh keluar dan PIBG juga anggota masyarakat. Mereka boleh sama-sama untuk menjayakan sesuatu program. Sama-samalah kita bina. Sebab murid-murid ini adalah merupakan pelaburan jangka panjang. Jangan kita biarkan. Kalau kita buat investment, kita akan menjaga pelaburan kita. Bila kita buat investment, bermakna kita mencari pelaburan-pelaburan yang terjamin. Kita melabur di amanah saham, melabur di tabung haji, melabur di koperasi Felda, semua terjamin. Principal guaranteed investment. Kita nak tengok supaya pelaburan ini akan mendatangkan hasil. Kita nak tengok pelaburan ini memberikan dividen yang baik. Kalau nak mendapatkan dividen dan hasil yang baik, pelaburan ini jangan kita macam tanam pokok, lepas itu biar harapkan dia berbuah. Tanam pokok tak jongok-jongok, tak tahu baju, tak siram, tinggi lalang pada pokok, lepas itu marah ke pokok. Apa siapa tak berbuah? No.
Kita nak tanam pokok untuk menghasilkan buah yang baik, pastikan supaya kebun kita bersih. Kebun kita siram, ataupun kebun kita bajau, setahun sekali kita bajau. Ini kan sejak tanam sampailah tahun-tahun kan, pergilah tengok sekali. Kalau ada pun tak sempurna. Itu sebabnya kita pihak sekolah, pihak ibu bapa sama-sama memainkan peranan. Ini pelaburan jangka panjang negara berbilion-bilion. Kita punya selain daripada kita punya kos penyelenggaraan belanjawan tahunan kerajaan persekutuan adalah pergi kepada pelajaran. Mana ada negara macam negara kita di Malaysia yang membelanjakan begitu banyak wang ringgit untuk pelaburan kepada pelajaran. Carilah. Bukan sahaja menyiapkan prasarana, kemudahan-kemudahan infrastruktur untuk kita menghantar anak-anak kita ke sekolah, tetapi juga bantuan-bantuan secara langsung kepada pelajar. Bantuan-bantuan yang dibuat begitu rupa sehingga kan kadang-kadang kita dah tak ada apa lagi dah. Tidak ada alasan untuk ibu bapa untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi buat sebaik yang mungkin. Kita nak lihat supaya anak-anak benih yang disemai di tapak semayan ini akan terus bangun subur, tumbuh, dan kemudian mereka ini nak dialihkan ke tapak-tapak tanaman yang kekal nanti. Dah dipilih, dah disemai banyak-banyak, ada yang jadi, ada yang tak jadi di tapak semayan. Bukan semua orang yang nak pergi menyeberangi Selat Teberau tak berhenti berenang akan sampai. 100 orang nak berenang, nak menyeberangi Selat Teberau ke Singapura, tak 100 orang akan sampai. Tidak 100 orang itu akan berjaya menjadi pemimpin-pemimpin. Yang dah sampai itu pun dah kombung-kombung perut. Ada yang mati di tengah jalan, ada yang pusing balik. Tetapi ini adalah proses untuk kita memilih pemimpin masa depan. Kita bagikan terbaik yang mungkin. Harapkan nanti mereka akan ingat, harapkan mereka nanti mereka akan menjadi pemimpin yang baik. Jadi ibu bapa, peranan PIBG penting. Alhamdulillah hari ini diadakan ucara oleh Persatuan Bekas-bekas Pendidik Cawangan Seremban dan juga oleh member Permufakatan Ibu Bapa peringkat nasional, sama-sama untuk menjadi memilih PIBG yang terbaik di kalangan yang baik. Semua baik tuan-tuan ni. Kan ada pula mengatakan kecil hati, tak menang dan tak baik. Tak payahlah kita kerja lagi, tak kalah, dah kalah dah. Kang balik dia kan tahu, tak apalah, lantak dia lah. Tahun depan lah kita kerja. Dah kalah kita, tak ada guna dah. Jangan macam tu. Ini yang terbaik di kalangan yang baik. Tuan-tuan buat baik-baik. Saya harap supaya ini mereka-mereka yang mendapat apa ni hadiah ini hari adalah merupakan mereka-mereka yang telah pun berjasa, banyak berjasa. Ada di kalangan tuan-tuan yang saya nampak ni dah dekat berpuluh tahun jadi pengurusi PIBG. Teruskan berjasa kepada masyarakat. Jangan kita berjasa, teruskan. Jadi saya berharap tuan-tuan puan sekalian teruskan usaha ini kepada yang berbahagia Datuk Sudin dan juga Profesor Mahdi dan juga kepada rakan-rakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan TDE kita mesti ada. Jadi tuan-tuan puan sekalian, itulah saya bersedikit. Tadi tanya Datuk Sudin buku berapa sebiji mula kata 5 boleh, dengan saya nak beli 20 kata dia. Ini kekiro pakai cepuan ni cepet betul ni. Dia tak ada orang tap dia itu. Bila saya tanya tu dia ingat saya tahulah saya nak beli. Mau mula berapa? 15 lepas tu ada tu ingat saya nak beli 20 tu. Buku yang nak kita lancar hari ini satu usaha yang amat baik sekali yang dibuat ataupun yang dibuat oleh kawan-kawan bekas pendidik. Pengalaman mereka yang begitu banyak, yang telah berkecimpung dalam sistem pendidikan begitu lama, campur pula dengan telah pun lama di dalam masyarakat, pandangan dan juga ulasan mereka, cadangan-cadangan mereka ataupun cara-cara mentadbir PIBG yang di buku yang dituliskan dalam buku ini amat menarik sekali. Jadi kalau boleh tiap-tiap sekolah dapat satu. Jadi saya belikanlah tiap-tiap sekolah satu buku. Kita ada 400 lebih buah sekolah di sini. 445 kan.
sekolah. Saya beli 500 lah senang. 500. Saya pun nak pakai 1-2. 500 buah buku kita nak bagikan di sini, hantar kepada setiap daerah. Tiap-tiap sekolah mesti ada buku ni sebagai dia punya buku panduan. Kadang-kadang di kampung-kampung, sekolah-sekolah kampung, mereka memerlukan bahan-bahan ni. Ramai yang mempunyai azam, ramai yang mempunyai minat, ramai yang nak berjasa kepada negara, tapi kadang-kadang tidak ada panduan-panduan. Di kampung-kampung misalnya, mereka tergaba-gaba. Jadi mengikut cara pemikiran mereka sendiri. Di dalam zaman globalisasi ini tuan-tuan, murid-murid perlu didedahkan. Sistem pentadbiran perlu baik. Dan kita memerlukan bahan-bahan seperti ini untuk menjadi panduan kepada kita semua. Boleh jadi kita pakar dalam satu bidang, tetapi kita juga mahu belajar dalam bidang yang lain. Jadi kalau kita cantumkan pemikiran-pemikiran yang ada, dibukukan seperti apa yang dibuat ini, alhamdulillah, kita akan boleh jadikannya sebagai panduan sedikit untuk kita mentadbir sekolah. Jadi itulah yang nak saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Yang Berbahagia Datuk Sudin selaku pengurusi bersama dengan Dr. Mahdi, Encik Yasin pengarah pelajaran, kepada bekas-bekas guru saya. Jadi PIBG mainkanlah peranan. Saya lagi satu saya nak ingatkan sebelum saya berhenti cakap, sekolah-sekolah jangan pandang ringan masalah disiplin. Sekolah-sekolah jangan pandang ringan bila ada isu-isu. Jangan biarkan api menyala dalam sekam. Api menyala dalam sekam kadang-kadang bila dah besar, kita tak tahu mana punca, kita tak tahu macam mana nak padam. Ambil iktibar. Kadang-kadang perselisihan faham antara anak-anak sekolah ini kadang-kadang dia melibatkan cross society ataupun berbilang kaum sekolah kita. Kita tidak mahu nanti ibu bapa yang poning-poning kepala pula dia pula bergaduh sesama sendiri. Laporkan secepat mungkin kepada pihak PPD, laporkan kepada pihak polis supaya diadakan rundingan kaunseling dan juga pertemuan di antara ibu bapa. Perkara-perkara macam ni perkara-perkara yang sensitif di kalangan masyarakat. Akhirnya kalau tidak kita uruskan dengan terbaik yang mungkin, akan menjadi masalah pada satu hari ini. Jadi terima kasih. Saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikanlah majlis anugerah PIBG terbaik. Mana yang dapat johan nanti, tahniah saya ucapkan, dapat komputer. Mana yang tak menang pun kira menang lah, sesama lah ya, kira menang sama. Tuan-tuan dah berjasa kepada masyarakat. Tuan-tuan kalau ada apa-apa, beritahu pengarah pelajaran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan dan Khusus, yang berbahagia Datuk Haji Sudin bin Kamari, pengurusi bersama pengelola Majlis Anugerah PIBG Terbaik Negeri Sembilan dan Khusus tahun 2007, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Jamil bin Mukmin, Timbalan Presiden Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Nasional, yang berhormat Datuk-Datuk, Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Selaku pengurusi pemilihan anugerah PIBG Terbaik Negeri Sembilan dan Khusus tahun 2007, maka dengan ini saya mengumumkan pemenang-pemenang seperti berikut. Bagi kategori sekolah rendah, hadiah sagu hati pertama dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Undang Rembau, Rembau. Hadiah sagu hati yang kedua dimenangi oleh Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Shanghai, Seremban. Sementara hadiah sagu hati yang ketiga, Sekolah Kebangsaan Ampangan, Seremban.
Pemenang tempat ketiga, Sekolah Kebangsaan Datuk Akhir Zaman Rantau. Kedua, Sekolah Kebangsaan KGV Seremban. Dan dengan sukacitanya saya umumkan tempat pertama, Johan Sekolah Kebangsaan Sirusa Port Dickson. Bagi kategori sekolah menengah, hadiah sagu hati pertama dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sedia Raja Rembau. Hadiah sagu hati yang kedua dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Datuk Syekh Haji Muhammad Said Seremban. Hadiah sagu hati yang ketiga, Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Panjang Port Dickson. Hadiah tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Reza Seremban. Tempat kedua atau NEP Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perpatih Palung Gemas. Dan tempat pertama atau Johan dimenangi oleh Kolej Tengku Kesyah Seremban. Sekian.